Setiap traveller pasti ada pelbagai tempat yang menjadi mimpi. Switzerland pastinya ada dan takkan terkecuali. Tanah gunung yang megah, tasik sejernih kristal dan desa yang seakan lukisan hidup, semua ini memanggil-manggil untuk kita lihat dengan mata sendiri. Walaupun tidak cukup ahli, kami terbang ke Swiss dan Itali. Inilah kisah perjalanan kami menelusuri kehidupan, budaya dan pengalaman yang akan kami ingat seumur hidup. Perjalanan kali ini bermula dengan satu pengalaman yang berbeza untuk saya. Buat pertama kali, saya terbang dengan business class Emirates. Sebaik melangkah masuk ke kabin, suasananya terasa lain. Lebih tenang, lebih privasi dan pastinya lebih eksklusif. So dekat tengah ni dia ada divider tau. Jadi kalau korang datang dengan pasangan ke member nak borak-borak, jangan susah hati. Kita boleh tekan ni, ada butang kat situ. Dia akan turun dengan sendirinya. Hidangan dihidangkan seperti di restoran, lengkap dengan pilihan menu dan plating yang elegan. Kemudian lampu kabin dimalapkan, bunyi enjin pun menjadi latar yang menenangkan dan perjalanan berjam-jam terasa lebih singkat. Dari saat pesawat berlepas, kami dah tahu perjalanan ke Swiss dan Itali kali ini bermula dengan suatu kenangan yang sukar untuk dilupakan. Finally, alhamdulillah sudah sampai di Zurich, Switzerland. Selamat datang ke Zurich. Kita bersama dengan Kak Siti, pengembara bersama dengan Travela. So nampak ada bekal Kak, tunjuk sikit bekal apa yang ada tu Kak. Roti, jam. Tak habis makan ke macam mana ni? Tak habis makan Kita sudah nampak peserta kita. Aris, selamat datang ke Zurich. Tuan, selamat datang ke Zurich. Dua peserta terakhir kita sudah sampai. Flight best gila. Naik Emirates ni memang dijaga habis-habisan dah. Daripada KL ke Dubai 8 jam, transit 3 jam 40 minit, kemudian sambung balik ke Zurich 8 jam. 16 campur 3 jam, 19 jam setengah lah. Dia punya aerotrain tu dari segi keselesaan dia sama je macam aerotrain kita. So sebenarnya Malaysia pun patut berbangga lah dengan fasiliti yang kita ada. Lebih kurang je dengan negara baju. Sampai kat area Europe ni, kalau kita tengok dia punya public transport memang dah sangat-sangat terbaik. Kita boleh pilih sama ada nak naik public transport ataupun nak pilih untuk naik kereta lah. Nak driving pun tak ada masalah. Sebab driving kat sini kita hanya perlu tunjuk kita punya lesen sahaja. Biasanya kita buat submission tu dengan lesen kita sahaja. Sangat senang, booking semua nak melalui booking.com pun boleh. Ini namanya Nissan Qashqai. Lawa design dia cantik. Kat Malaysia tak ada design ni. So, jom kita masukkan barang. Dan paling penting sebelum kita nak bergerak, kena ambil gambar kereta dulu supaya kita tak nak dipersalahkan. Nanti kita bawa tak jadi apa-apa yang tak diingini pun orang cakap kita menyebabkan kereta kita calar. Sebab tu kena ambil gambar daripada awal. So, jom. Ada buat Grab ke? Tak ada. Kita dah kasar rumah. Switzerland sangat terkenal dengan coklat yang premium. Lagi-lagi coklat jenama Lindt. Jadi kami dekat sini
datang untuk menyaksikan sendiri macam mana coklat diproses sampailah ia masuk ke dalam mulut kita. Lindt bermula di Zurich, Switzerland dan kini ia menjadi jenama coklat premium paling dikenali di dunia. Sebenarnya nak makan coklat Lindt ni tak perlu pun kita pergi sampai Swiss. Dekat Aeon ada, dekat Jaya Grocer pun ada. Tapi harga dia lebih mahal. Jadi coklat kat sini pilihan dia lebih banyak daripada yang kita nampak dekat Malaysia. Dan kena tengok halal ataupun tidak. Pada tahun 1879, pengasasnya telah mencipta mesin pengadunan coklat yang menghasilkan tekstur coklat lebih halus, licin dan cair sempurna di mulut. Inilah menjadikan coklat Lindt smooth dan mewah. Sini juga ada kafe yang mana kami tak lepaskan peluang untuk cuba minuman coklat. Dia ada kepingan coklat, ada whipped cream dan juga coklat drizzle dan juga coklat air coklat dan buih coklat. Segalanya tentang coklat. Macam mana cik rasa dia coklat tu? Sedap teruk. Kalau digambarkan bah. Selesai di Lindt, kami bersiar sebentar di bandar Zurich sambil makan malam. Kami akan bergerak ke Lungen yang mengambil masa sekitar 1 jam 30 minit. Di penginapan kami di Lungen, bangun pagi tu kami cukup terpukau dengan indahnya pemandangan. Kembara Switzerland kami teruskan dengan menjejaki lokasi ikonik pelancongan Mount Titlis. Kami akan menaiki puncak Gunung Titlis untuk bermain salji, ski dan banyak lagi. Walaupun sekarang bukan lagi musim winter, tetapi dekat atas sana dah ada salji dan kita boleh untuk bermain-main dengan salji. Itulah yang best di Switzerland. Kalau datang sini rugi kalau tak pergi ke Mount Titlis. Jom kita naik. Mount Titlis terletak di banjaran Alps, Switzerland dan ia boleh dilawati sepanjang tahun. Walaupun kita datang pada musim panas, puncaknya masih dilitupi oleh salji. Daripada tadi nampak hijau-hijau, tiba-tiba terus bertukar salji sahaja. Selepas menaiki kereta kabel biasa, kami sambung perjalanan ke puncak menaiki Tiflis Rote. Ia adalah kabel car yang berpusing penuh sepanjang perjalanan. Pengunjung dapat menikmati keseluruhan pemandangan panorama Alps tanpa perlu bergerak. Sekarang kita berada di puncak Gunung Titlis. Gunung Titlis ni antara puncak gunung yang tertinggi di Switzerland. Pemandangan kat atas ni cantik sangat. Kita boleh nampak lautan gunung-gunung kat sini, kiri ada, kanan ada, lepas tu dekat bawahnya nampak dengan pokok-pokok yang menghijau. Dia memberi kita pemandangan yang cukup cantik kat atas ni. Dekat sini aiskrim dia best seller tuan-tuan dan puan-puan. Di tingkat 3. Sampai sini naik tingkat 3, okey.
Di sini terasa seperti mengembara ke masa lalu. Dalam cahaya biru kehijauan yang samar, kami berdiri dalam ais berusia 5,000 tahun sepanjang 150 meter laluan. Kami tinggalkan Titlis untuk bergerak ke lokasi yang seterusnya. Switzerland bukan sekadar sebuah negara. Ia seperti lukisan yang hidup. Setiap selekoh membuka pemandangan baru, lembah yang tenang, tasik yang jernih dan awan yang bergantung rendah di puncak gunung. Dalam diam, perjalanan ini kami belajar untuk memperlahankan waktu dan menikmati setiap detik yang singgah. Lucerne menyambut kami dengan tenang. Sebuah bandar kecil yang seolah-olah terhenti dalam masa. Di tepi tasik yang jernih, bangunan lama berdiri dengan bangga, memantulkan bayangnya di permukaan air yang damai. Di tengah bandar ini berdiri sebuah jambatan kayu yang telah menyaksikan ratusan tahun sejarah. Eisel Wall, lokasi yang menjadi tumpuan pelancong kerana drama Korea Crash Landing on You menjalankan penggambaran di sini. Ia bukan semata-mata sebuah kampung di tepi Lake Briens yang damai. Bukan sahaja memukau mata, tetapi juga telah menjadi latar bagi adegan romantik manusia. Dari tepi tasik, terlihat indah panorama gunung di belakang kampung, menambah rasa magis. Setiap helaan nafas terasa seperti adegan drama romantik. Jalan-jalan sempit kampung berliku di antara bunga dan rumah menyebabkan kami memperlahankan jejak. Keindahannya, ketenangannya seperti dicipta untuk menjadi hak milik kekal penduduk di sini. Sekarang kita berada di Tasik Blausi, salah satu tasik semula jadi yang ada di Switzerland. Tengok gambar tempat ni sangat-sangat cantik, tak sabar sebenarnya nak tengok. Jom kita masuk. Nak beli tiket ni semuanya menggunakan mesin saja, tak pakai orang jaga kat sini. Harganya adalah 8 CHR ataupun duit Malaysia lebih kurang RM50 untuk masuk ke dalam ni. Jom kita masuk kat situ. Ini dia punya tiket. Kita hanya perlu scan QR code dan kita masuk. Dalam ni cantik sangat. Ni belum nampak tasik lagi, tapi suasana dia Instagramable. Blausi ialah sebuah tasik kecil di tengah hutan Bern, terkenal dengan airnya berwarna biru kehijauan yang jernih. Tasik ini hanya sekitar 0.64 hektar sahaja, tetapi kedalamannya boleh mencapai 10 meter di bahagian tengah. Pengunjung boleh berjalan santai di tepi tasik sambil menikmati suasana hutan yang sunyi dan damai. Kami tinggalkan Lungen bagi menuju ke perkampungan Majika Grindelwald. Pengalaman kami bermalam kali ini lebih unik.
memandangkan penginapan kami terletak bersebelahan jalan utama serta hentian kereta api. Kedatangan kami ke Grindelwald tak lain tak bukan untuk singgah ke lokasi ikonik Swiss, Lauterbrunnen. Lauterbrunnen merupakan lembah yang terkenal sebagai Swiss Valley of Waterfalls. Dihiasi pelbagai air terjun yang mengalir dari tebing-tebing tinggi. Di kiri dan kanan, tebing granit menjulang dan di dasar lembah, kampung kecil dan rumah-rumah tradisional menambah rasa tenang. Air terjun Staubeck yang ikonik menjunam hampir 300 meter ke bawah mencipta kabus halus yang menyejukkan udara di sekeliling. Suasananya cukup memukau. Tidak hairanlah lembah ini sering menjadi lokasi penggambaran filem dan dokumentari Switzerland. Sekiranya berpeluang, pergilah mengembara bersama Travela. Ini kerana memandu sendiri lebih memenatkan kerana jarak antara satu lokasi dengan satu lokasi yang lain adalah jauh. Sebelum meninggalkan Swiss, menuju ke Itali, eloklah jika kita singgah terlebih dahulu di Bern. Sungai Aare mengalir perlahan di sekeliling bandar menambah ketenangan pada suasana urban ini. Bern bukan sekadar bandar tetapi gabungan sejarah, seni dan kehidupan seharian Swiss. Sebelum masuk ke Itali, kami singgah ke Lugano. Bandar ini terletak di tepi Lake Lugano dengan latar belakang gunung yang mengelilingi tasik. Suasananya lebih santai, lebih hangat dan terasa seperti berada di utara Itali walaupun masih di Switzerland. Take that moment, let it flow. Unseal the lights, make it show. Melancong ke Eropah memang kita nak kena bersedia untuk memasak. Sebab pertama, kedai halal kadang ada, kadang tiada. Kedua, sebab berjimat. Dengan memasak, banyak yang boleh kita jimat. Malam ni misinya nak mencari pizza. Sementara tu, kita buat dulu makanan ringkas guna bahan apa yang ada. Ujunglah kami ada kawan yang pandai memasak. Lake Como, tasik yang terkenal dengan villa-villa klasik dan pemandangan pergunungan yang membagari setiap sudutnya. Rancangannya, kami ingin menyusuri tasik dengan feri. Namun, cuaca tidak mengizinkan. Angin bertiup lebih kuat, langit kelabu menyelubungi permukaan tasik. Tiada feri,
tiadalah pelayaran merentas air. Kota ini unik kerana terbahagi kepada dua bahagian utama, Sita Basa iaitu bandar moden di bawah dan Sita Alta, kota lama yang terletak di atas bukit. Sita Alta dikelilingi oleh tembok pertahanan yang dibina oleh Republik Venice pada abad ke-16, kini diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Di dalam kota lama ini, jalan-jalan berbatu masih dikekalkan dengan bangunan bersejarah seperti Piazza Vecchia, pusat sosial dan politik sejak zaman pertengahan. Antara mercu tanda penting ialah Basilika Santa Maria Maggiore dan Cappella Callioni yang mempamerkan seni bina dan seni Renaissance Itali. Bergamo bukan sekadar bandar transit, tetapi kota yang menyimpan lapisan sejarah dari zaman Rom ke era Venice hingga ke Itali moden pada hari ini. Kami tinggalkan kota bersejarah bagi menuju syurga dunia Itali. Ortisei seperti sebuah bandar postcard yang hidup. Kawasan ini terkenal sebagai pintu masuk ke Banjaran Dolomites yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO kerana formasi gunung dan juga batu kapurnya yang unik. Berbeza dengan bandar Itali lain, penduduk di sini majoritinya bertutur dalam bahasa Ladin dan Jerman kerana sejarahnya yang pernah berada di bawah pengaruh Austria sebelum menjadi sebahagian daripada Itali selepas Perang Dunia Pertama. Ortisei juga terkenal sebagai destinasi ski pada musim sejuk dan pusat aktiviti hiking serta gondola panorama pada musim panas. Memandangkan kami datang pada musim ski tidak beroperasi, kami ambil keputusan untuk melawat bandar Ortisei sambil mencari sarapan pagi. Panorama Dolomites bukan sekadar pemandangan gunung biasa. Banjaran ini terbentuk daripada batu kapur Dolomite yang berusia lebih 250 juta tahun. Sebab itu, bentuk puncaknya kelihatan tajam, dramatik dan berbeza daripada gunung Alps yang lain. Pada waktu pagi dan senja, fenomena yang dikenali sebagai Androsadira membuatkan gunung-gunung ini berubah warna menjadi merah jambua keemasan. Dari Dolomites, kami menuju ke Venice. Kami sampai di jetty pun sudah malam, jadi kami ambil keputusan untuk menaiki water taxi menuju ke hotel.
Venice ialah sebuah bandar unik yang dibina di atas lebih 100 pulau kecil di Laguna Venice. Apa yang membezakan Venice daripada bandar lain di dunia, ia tidak mempunyai jalan raya utama seperti biasa. Sebaliknya, bandar ini dihubungkan oleh lebih 400 jambatan dan rangkaian terusan air. Pengangkutan di sini bukan kereta tetapi bot, termasuk vaporetto dan gondola yang menjadi simbol kota ini. Sejak abad pertengahan, Venice pernah menjadi kuasa maritim dan pusat perdagangan penting antara Eropah dan Timur. Sekarang kita sedang berada di laluan utama yang ada di Venice. Ini bukan sungai ya, ini adalah laut, yang mana laluan ini menjadi sumber pengangkutan utama mereka yang keluar dan masuk ke Venice. Tiket untuk menaiki gondola ni sekitar 120 euro bersamaan dengan lebih kurang RM500 yang boleh dinaiki lebih kurang 4 ke 5 orang. Di Venice sangat senang untuk kita naik gondola. Di San Marco ni antara satu tempat yang popular untuk kita naik gondola. Sebenarnya kat mana-mana pun kita boleh naik, cuma kekerapan gondola itu bergantung kepada tempat ataupun lokasi mana yang kita naik. Nak senang, datanglah ke San Marco. Tengok dekat belakang ni, bersusun-susun gondola untuk kita naik. Di sinilah berdirinya St. Mark's Basilica, gereja mewah berusia hampir 1000 tahun yang mempamerkan seni bina Byzantine dengan kubah-kubah besar dan mozaik emas yang memukau. Bersebelahan dataran ini juga terletaknya Doge's Palace, bekas pusat pemerintahan Republik Venice yang suatu ketika dahulu merupakan kuasa maritim terpenting di Eropah. Tidak jauh dari situ, Rialto Bridge merentasi Grand Canal. Ia adalah jambatan batu tertua dan antara lokasi paling sibuk untuk melihat aktiviti bot yang tidak pernah berhenti. Venice ni tak besar sangat pun, tapi disebabkan kita berjalan kaki dan hanya boleh naik bot taksi, dia rasa macam besar sangat. Tapi bila kita menggunakan satu kenderaan sahaja untuk pergi daripada titik A ke titik B, sebenarnya kecil je, tapi sangat-sangat cantik. Venice adalah pulau yang kita tak boleh naik kereta ke motor ke, kita hanya boleh berjalan kaki. Sebab tu kalau kita datang ke sini, kita kena parking kereta dekat satu tempat dan kita kena berjalan kaki untuk masuk ke kepulauan ni. Kalau tak nak berjalan kaki boleh, kita kena naik water taxi macam tu, ataupun naik gondola, ataupun naik private boat. Saya akan cadangkan kepada orang ramai untuk datang ke Venice. Jawapannya adalah ya, sebab tempat yang macam ni tak banyak dekat tempat lain. Mungkin ada tempat yang ada cubaan untuk membuat tarikan pelancong seperti ala-ala di Venice, tapi vibe-nya kat sini tetap menang lah. Hey, selamat tinggal Venice. See you next time. Selepas menempuh pelbagai aktiviti penerokaan, kami singgah di Saravel Designer Outlet, salah satu pusat outlet paling besar dan terkenal di Eropah. Rekaan keseluruhan outlet ini diinspirasikan oleh seni bina klasik Itali. Lorong-lorong terbuka dan piazza kecil yang membawa suasana seperti berjalan di sebuah bandar Mediterranean. Saravel tidak hanya menjadi syurga fashion tetapi juga destinasi pengembara yang mencari gabungan harga hebat, pilihan luas dan juga pengalaman gaya hidup Itali.
Dari Venice, kami terus ke Milan yang mana jaraknya kira-kira 270 km. Milan, kota fashion dan reka bentuk dunia, menyambut kami dengan gabungan sejarah dan moden. Jalan-jalannya sangat sibuk, kafe moden dan butik fashion bersilih ganti dengan bangunan bersejarah. Ianya memberikan rasa dinamika sebuah kota yang hidup di tengah tradisi dan inovasi. Di tengah bandar berdiri Duomo di Milano, sebuah katedral gotik terbesar Itali yang menakjubkan dari setiap sudut. Galleria Vittorio Emanuele ialah galeri beli belah aktif tertua Itali dan mercu tanda utama Milan di Itali. Ia terletak di dalam arkade berkembar 4 tingkat di tengah bandar. Galeria dinamakan sempena Raja pertama Kerajaan Itali. Ia direka pada tahun 1861 dan dibina sekitar tahun 1865 hingga 1877. Ciri unik bangunan ini ialah seni binanya yang menonjolkan kemewahan dan kemegahan dengan bahagian dalamannya dihiasi dengan mozaik dan lukisan dinding yang indah. Kita jumpa next time. Bye-bye.